Maka bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya darah haid itu ialah darah yang hitam, boleh dikenal akan dia. Maka apabila ada darah itu, maka tahan olehmu akan dirimu daripada sembahyang, jangan sembahyang. Maka apabila ada ia lain daripada itu, kalau warnanya warna lain, ambillah air sembahyang dan sembahyang engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbincangan berkaitan dengan haid dan nifas ini adalah satu perbincangan yang sangat-sangat penting. Walaupun saya tahu kebanyakan mungkin muslimat pun yang hadir ini sebahagian besarnya dah tak ada haid dah, kan? Yang lelaki pula pun tak pernah berpengalaman walau sekali seumur hidup bertemu dengan darah haid. Tapi kita kena faham tuan-tuan, bahawasanya kita ini ada keluarga, ada anak-anak, ada isteri yang kita wajib memberikan pendidikan fardu ain kepada mereka. Sebab itu kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ialah wajib bagi setiap orang Islam. Ada orang dia kata, apalah masjid dan surau ni, kata dia. Asyik-asyik bincang bab taharah, apa air sembahyang, wudu, bersuci, tayamum, haid, nifas, kata dia. Tak ada cerita lain, kata dia. Bincanglah pasal politik dunia, Iran tengah berperang dengan Israel, kata dia, tuan-tuan. Yang kita nak masyarakat kita faham, walaupun pengajian berkaitan dengan haid, berkaitan dengan wudu ini pengajian yang berulang kali kita dengar, tapi percayalah, pertamanya tuan-tuan, ilmu itu dia tidak akan pernah habis. Saya sendiri, saya bukan mengajar di Masjid Husain saja, banyak tempat saya mengajar fiqh, tuan-tuan. Dan secara jujurnya saya sendiri belajar. Apabila kita ulang kaji balik pengajian-pengajian sebelum kita mengajar, kita sendiri belajar banyak benda, tuan-tuan. Dan yang keduanya ialah, yang kita kena faham, bila kita sebut ilmu fardu ain, maksud ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib kita belajar. Apa dia ilmu yang wajib kita belajar? Yang wajib kita belajar ialah ilmu yang berkaitan dengan kita. Kita boleh bawa perbincangan-perbincangan tentang politik, kita boleh bawa perbincangan tentang muamalah, tentang zakat, tentang haji. Tapi saya nak tanya, berapa kerat daripada kita dalam ni yang dia tu diwajibkan untuk membayar zakat? Satu. Kalau diwajib bayar zakat pun dia tak ada nak sibuk fikir dah. Dia pergi ke pusat zakat tu, dia bagi tahu berapa gaji dia, orang zakat tu kira siap-siap. Begitu juga dengan haji, kan? Sebahagian yang dah pernah pergi, dan sebahagian lagi pun tak tahu bila nak pergi. Dan kalaulah ditakdirkan pergi, kita ada namanya kursus haji yang berkait dengan kita ni dalam kehidupan kita sehari-harian ni, iaitulah berkaitan yang paling asas sekali, iaitu sembahyang. Dan sebelum kita nak lakukan sembahyang, nak pastikan sembahyang itu sah, maka kita kenalah pastikan dahulu bahawa diri kita ini suci daripada benda-benda yang boleh menghalang kita daripada melakukan salat. Dan untuk orang perempuan, yang paling penting sekali bagi mereka itu ialah perbincangan berkaitan dengan haid. Sebab itu, tuan-tuan, kalau seorang suami, seorang ayah tak mampu nak mendidik anak dia berkaitan dengan haid dan nifas, dia wajib mengizinkan isteri atau anaknya pergi keluar daripada rumah untuk menuntut ilmu. Ini benda yang sebenarnya, tuan-tuan, kita kena lihat balik betapa lemahnya sistem pendidikan kita di Malaysia ini. Bukan saya nak cerita tentang sains matematik, tu bab lain lah. Saya nak cerita ni bab pendidikan fardu ain anak-anak kita. Paling malang sekali apabila kita jumpa, saya banyak kali, tuan-tuan, buat kursus, buat seminar dengan anak-anak perempuan ini, ramai di kalangan mereka yang tak tahu pun tentang apakah sebenarnya bila kita sebut tentang hukum hakam haid. Bila kita tanya, apa yang awak faham tentang haid? Dia kata, haid ini kalau keluar darah tu tak payah semayang lah.
tak ada darah boleh sembahyang, kata dia tuan-tuan. Sedangkan kalau kita bincang nanti perbincangan berkaitan dengan haid dan nifas, dia tak semudah itu tuan-tuan. Ada keadaan yang walaupun dia keluar darah keluar ni, tetapi dia tetap wajib untuk sembahyang. Begitu juga walaupun darah keluar, yang kita belajar yang ini untuk suami, baik itu suami pun kena belajar juga. Walaupun dalam keadaan isteri itu keluar darah, kita faham kalau keluar darah tak boleh nak bersama. Kita punyalah jahil tuan-tuan. Dan isteri itu, ada orang tuan-tuan Allah Ta'ala takdirkan dia punya darah ni sentiasa keluar. Bukan 7 hari, bukan 15 hari, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan keluar. Nah, kita yang jahil ni pun tunggulah tuan-tuan, bila nak berhenti, kata dia tuan-tuan. Sedangkan bila kita bincang tentang bab haid ini nanti, ada satu bab namanya darah istihadah. Sebab tu para ulama sebut dalam bab darah ini tuan-tuan, kalau kita bincang sekurang-kurangnya dia ada 4 bentuk jenis darah. Satu namanya darah haid yang kita bincang ni. Yang kedua namanya darah nifas. Apa dia darah nifas? Darah nifas ialah darah yang keluar selepas daripada seorang perempuan itu melahirkan anak. Kan? Yang ketiga namanya darah istihadah. Ini juga penting. Nanti kita akan bincang tuan-tuan. Dan yang keempat ialah namanya darah fasad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah cerita tentang seorang lelaki, seorang perempuan namanya Fatimah binti Abi Hubaysh. Dia ni Allah takdirkan dia mengalami penyakit. Istihadah ni adalah penyakit tuan-tuan. Istihadah ialah penyakit yang darahnya senantiasa keluar ataupun darahnya keluar lebih daripada tempoh kebiasaan. Ini bukan kes terpencil tuan-tuan. Walaupun kalau kita kira jumlah antara yang ada istihadah dengan tak ada istihadah ni, mestilah yang tak ada istihadah ni lebih banyak. Tapi nak kata istihadah ini juga merupakan antara masalah yang banyak dihadapi oleh masyarakat kita. Antara punca istihadah ni tuan-tuan, kenapa boleh jadi istihadah ini? Antaranya disebabkan paling banyak sekali ialah kalau dia mengambil namanya pil perancang. Ini memang tuan-tuan, dia akan kacau habis istihadah. Dia akan kacau habis dia punya kitaran haid. Pasti dia akan mengalami namanya istihadah. Penting tuan-tuan. Bab istihadah ni bab yang disebut oleh Al-Imam bin Nawawi, bab haid itu secara umum, dan bab istihadah ni bab yang paling payah dalam perbincangan fiqh tu. Paling rumit sekali. Ramai bahkan ilmuwan, bahkan para ustaz-ustaz kita pun salah faham bab ini sebab sukarnya perbincangan ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut istihadah, bila kita sebut tentang haid dan nifas, dia berkait dengan kehidupan kita. Walaupun kita lelaki, kita lelaki ustaz, bukan kita pun bukan kita ada darah pun. Tapi tuan-tuan, ada kes bagaimana seorang suami dia terpaksa cari ustaz, minta ustaz tolong kirakan di isteri dia punya darah haid. Tuan-tuan, terpaksa cari ustaz yang lain untuk tolong kirakan darah isteri dia. Sebab apa? Sebab dia nak bercerai. Bila nak bercerai, dia ada namanya tempoh iddah kan. Tempoh iddah itu ialah berkait dengan darah istihadah. Kalau dia punya tempoh haid itu normal, okey, no problem, senang. 3 kali suci, okey, habis iddah. Tapi ada wanita yang dia mengalami istihadah, darahnya keluar panjang. Satu. Ada kes lagi tuan-tuan, yang ini istihadah, ada satu lagi kes yang mana orang perempuan ini tak keluar darah. Bukan menopause. Menopause tu kita tahulah, umur 50 tahun tu maknanya darahnya kebiasaannya berhenti 50 60 biasa dah tak ada darah dah kan. Ada keadaan tuan-tuan, wanita menurut kajian yang kami jumpa, yang kami tanyakan kepada pakar bahagian perempuan ini tuan-tuan, katanya di Malaysia kita rekod yang paling muda perempuan berhenti darah haid dia ialah seusia 14 tahun. 14 tahun dah tak ada haid tuan. Cuma yang kita kena bagi kesedaran kepada masyarakat kita, wanita kalau usia muda, kalau 50 tu jangan ceritalah tu memang menopause tak boleh buat apa tuan-tuan. Ni kita cerita yang muda. Kalau usia muda darahnya tak keluar, itu maknanya sakit.
Bila sebut sakit, janganlah kita ni orang Melayu pantang sakit, mula kita cari bomoh. Mula kita cari pak ustaz. Tak kira lah ustaz Islamik ke tak Islamik. Sebab tuan-tuan, sebahagian ustaz-ustaz walaupun katanya perubatan Islam, tapi sebahagian besar tu bila kita jumpa mulalah kata ini tak lain, kita ni jin lah, kata dia ni tuan-tuan. Semua benda nak dikait dengan jin. Orang tak dapat anak disalahkan jin, darah haid tak keluar disalahkan jin. Walaupun saya tak nafi tuan-tuan, antara faktor juga yang banyak berlaku, orang perempuan ini boleh datang istihadah, boleh menyebabkan dia istihadah ni, antaranya ialah faktornya disebabkan gangguan jin. Ada juga, saya tak nafi tuan-tuan. Tapi maknanya kalaulah mengalami masalah kitaran haid, sama ada tak keluar ke atau keluar terlebih ke, pertama sekali pergi ke hospital, cari ubat untuk rawat. Dia boleh dirawat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang darah istihadah ini, saya dah sebut tadi antara puncanya tadi, satu ialah kerana dia makan pil perancang, ataupun mungkin kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah dia ada gangguan daripada jin, dan ada beberapa lagi lah faktor yang menyebabkan orang perempuan ni dia akan mengalami istihadah. Maka faqala laha Rasulullah SAW, bila Fatimah bin Abi Hubaysh mengadu tentang darah istihadahnya, faqala laha Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun menjawab. Ini zaman dululah tuan-tuan, zaman itu memang tak ada rujukan lain melainkan Rasulullah lah, sebab Rasulullah yang pembawa syariat. Tapi hari ini maknanya dalam bab haid ini sepatutnya kena ada ustazah-ustazah kita yang mahir untuk menjawab isu-isu ini. Sebab sebahagian besar orang perempuan kita dia segan nak bertanya kalau ustaz. Kita pun panding kepala nak jawab tuan-tuan. Saya jujur saya tuan-tuan, dua bab yang paling saya payah nak mengingatnya. Satunya bab haid, yang keduanya bab faraid. Bukan sebab apa? Sebab kita tak pernah alami. Kok semayang tu kita selalu hari-hari kita buat dan kita ingat. Yang darah ni mana kita nak tahu? Nampak pun tak pernah macam mana bentuk darah, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, penting maknanya kena ada orang perempuan yang boleh menjawab isu-isu ni, menjadi fardu kifayah. Cuma masalah tuan-tuan, sebahagian ustazah kita ni pula yang ni mula nak mengatur orang ustaz ni. Bukan nak mengatur tuan-tuan, ini nak bagi kesedaran. Sebahagian ustazah-ustazah kita ni lah belajar tak berapa nak habis. Itu yang bila mengajar tuan-tuan mengarut-ngarut. Di Negeri Sembilan ada ustazah, tuan-tuan tanya Ustaz Al-Hakim, dia yang pegang bahagian tauliah di Negeri Sembilan tuan-tuan. Termasuklah di wilayah pun ada. Datang nak ambil tauliah, kita tanya bab darah istihadah, apa dia darah istihadah, tak boleh jawab ustazah ni. Ini masalah kita pada hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kurang kesadaran daripada sudut isu darah haid dan istihadah. Maka faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, inna damal haidi damun aswadu yu'rafu. Kata Nabi, darah haid itu ialah warnanya warna hitam. Ini tak tergambarlah kepala kita tuan-tuan, sebab kita tak pernah jumpa orang perempuan dia tak dia faham. Sebab itu para ulama itu disebutkan warna-warna darah wanita ni ada macam-macam bentuk. Daripada mulanya keluar tu dia akan warna yang sangat pekat, seolah-olah macam warna hitam. Kau ni hitam betul kan? Warna merah yang sangat-sangat pekat macam warna hitam. Kemudian dia akan kurang sikit warna merah, dia akan kurang sikit warna kuning, dia akan kurang sikit warna perang, sampailah akhirnya di hujung nanti dia akan keluar warna putih. Itu maknanya sudah masuk kepada tempoh suci. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, untuk nak membezakan, sekarang ni darah dia keluar berpanjangan. Jadi macam mana dia nak tahu mana dia darah istihadah, mana dia darah haid? Bab ni susah lah tuan-tuan, sebabnya satu, kita bukan mengaji kitab fiqh. Orang mengaji bab haid dan nifas ni kena buat daurah 3 hari 3 malam. Negeri Sembilan kita banyak kali buat program tuan-tuan, tapi dia tak panggil lah tuan-tuan haji, sebab dia utamakanlah orang perempuan, sebab orang perempuan yang banyak mengalami isu haid ini. Tapi nak kata perbincangan ini perbincangan yang perlukan penjelasan yang cukup banyak. Apa yang saya cuba bawa pada malam ini tuan-tuan dalam kuliah-kuliah kita, hanya gambaran secara umum untuk tuan-tuan faham apakah dia perbincangan haid dan nifas. Selebihnya tuan-tuan kena cari sendiri suatu kelas, suatu perbincangan, terutamanya tuan-tuan, dia kalau orang perempuan ni, kalau dia tak mengalami istihadah, dia tak ada masalah sangat.
Sebab kalau dia kitaran dia biasalah, maknanya keluar darah itu biasanya darah tu darah haid. Okey, no problem. Tapi yang jadi masalah kalau dia mengalami istihadah, maka dia wajib cari kelas untuk belajar, untuk membezakan mana dia darah istihadah, mana dia darah haid. Dia tak semudah, tuan-tuan. Ada orang faham pula. Dan ni pun ustazah kita yang menyebut ni. Dia kata senang je tuan-tuan. Darah istihadah ni lebih daripada 15 hari darah istihadah lah, kata dia, tuan-tuan. Ini salah faham. Ini kesilapan faham. Saya cuba juga, tuan-tuan, bila kita selalu dengar orang kata 15 hari, lebih daripada 15 hari istihadah, saya cuba cari pandangan-pandangan mazhab. Tak ada mazhab yang kata sedemikian, tuan-tuan. Nanti ada perinciannya mazhab Maliki, tapi secara umum tak ada mazhab yang mengatakan kalau lebih daripada 15 hari, hari ke-16 tu istihadah, 15 itu ialah darah haid. Tak ada, tuan-tuan. Jadi bila darah itu keluar, ini kena faham. Darah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, waktu yang paling singkat bagi darah haid ialah sehari semalam. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam ni nak kira macam mana? Nak kira dia pakai jam. Sebab tu orang perempuan yang betul-betul faham fiqah ni, tuan-tuan, yang memang mengalami masalah lah. Kalau tak ada masalah, tak payahlah gatal saja nak menyusahkan diri. Kalau memang mengalami masalah kitaran yang tak teratur, dia kena catat pukul berapa darah dia keluar. Sebab bila tanya ustaz nanti, ustaz nak tahu, kita nak jawab, kita kena tahu berapa jam darah itu keluar. Ini penting. Kena catat, kena ada buku nota berkaitan dengan darah haid untuk perempuan yang istihadah. Kena catat pukul berapa keluar, pukul berapa berhenti, pukul berapa sambung balik. Sekurang-kurang darah haid itu ialah 1 hari 1 malam, 24 jam. Start daripada 8 pagi keluar darah sampailah 8 pagi esok keluar darah. Itu darah haid. Tapi kalau katakan kurang daripada 24 jam, tak cukup satu hari 1 malam, maka ketika itu namanya darah fasad. Ada orang yang kata tu darah istihadah. Bukan darah istihadah, istilahnya yang tepat ialah darah fasad. Itu sekurang-kurang. Yang paling panjang darah haid berapa? Khilaf. Nanti kita bincang hadis-hadis yang akan datang, perbincangan tentang mazhab lain. Saya nak tuan-tuan faham dulu mazhab Syafi'i. Sebelum kita nak masuk mazhab-mazhab lain ni, faham dulu mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita, waktu yang paling panjang itu ialah bagi perempuan 15 hari haid. Sebab tu yang ada yang kata kalau lebih daripada 15 hari, 16 hari itu kira istihadah. Tapi ini tak betul, tuan-tuan. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, katakanlah darah dia keluar, kan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 15 hari keluar darah ni. Biasa darah wanita ni dia keluar 7 hari. Ada yang 8 hari, ada yang 6 hari, begitulah kebiasaannya. Katalah dia keluar sampai 15 hari. Keluar hari yang ke-16, hari ke-17, hari ke-8, lebih daripada 15 hari. Mana dia darah haid, mana dia darah istihadah. Ini tuan-tuan, saya nak tuan-tuan faham malam ni. Yang ni dulu. Kita nak bincang detail istihadah ni. Kalau tuan-tuan nak tahu, kaedah nak membezakan darah istihadah dalam mazhab Syafi'i ada 7 kaedah, tuan-tuan. Wah, ni yang saya kata tadi. Maknanya bab istihadah ni bab yang sangat-sangat memeningkan. Cukup malam ni tuan-tuan faham. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau dia ada 2 keadaan. Satu keadaan wanita tu disebut sebagai mubtada'ah. Dia baru first time keluar darah. Biasanya budak-budak lah. Yang kedua, dia mu'tadah. Dia dah ada adat kebiasaan. Dia tahu kebiasaan haid dia berapa hari. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, tak kiralah mubtada'ah ke, yang baru keluar ke, ataupun yang dah biasa keluar. Dalam mazhab Syafi'i, kalau darah dia keluar lebih daripada 15 hari, 16 ke, 17 ke, 18 ke, tak kiralah berapa, lebih daripada 15 hari, maka ketika itu macam mana nak bezakan mana dia darah haid, mana dia darah istihadah? Mazhab Syafi'i kata darah yang pekat, dia kena tengok darah dia. Betul, orang perempuan kena tengok masa berosih tu, jangan berosih je, kena tengok darah tu warna apa. Yang mengalami masalah istihadah ni kena tengok. Darah yang pekat itu ialah namanya darah haid.
Katalah darah dia pekat keluar sampai hari ke-11. Kan? Kemudian lepas daripada hari ke-11, hari ke-12, 13, 14, 15, 16, 17 itu darah dia keluar cair. Maka ketika itu yang pekat itu darah haid, sebelah hari darah haid, yang lain itu ialah namanya darah istihadah. Apa makna darah istihadah? Makna darah istihadah ialah dia wajib sembahyang. Ini saya kata tadi tuan-tuan, jangan kita ingat kalau keluar darah tak payahlah sembahyang. Tak. Ada keadaan walaupun darah dia keluar, dia wajib sembahyang. Satu, dia sama keadaannya tuan-tuan apa yang kita sebut dengan salasilul hadas. Darah hadasnya selalu keluar. Kalau orang lelaki dia salasilul baul, koncing yang tak lawas tu. Apa dia kena buat? Pertama, dia kena ambil wuduk semasa masuknya waktu. Dah masuk waktu baru boleh ambil wuduk. Dan selepas dia ambil wuduk, dia mesti sembahyang dengan segera. Kecuali kalau dia sembahyang sunat ke, itu tak apalah. Tapi kalau sengaja dia lewat-lewatkan, dia tengok drama dulu, dia main WhatsApp dulu, contohnya tuan, batal wuduknya, kena ulang balik wuduk, kemudian sembahyang. Yang ketiga tuan-tuan, yang kedua tuan-tuan, maknanya dia perlu, satu tadi kena wuduk setiap kali nak masuk sembahyang, yang kedua kena berwuduk selepas masuknya waktu, yang ketiga dia kena bersihkan bahagian kemaluan dia setiap kali dia nak sembahyang. Ini istihadah, wajib sembahyang. Jadi katalah tuan-tuan, katalah tadi kan dia pertama kali mengalami istihadah, keluar darah, hari ke-11 keluar, hari 11 tadi darah pekat saya katakan, hari ke-12 pun keluar, 13 keluar, 14 keluar, 15 keluar. 4 hari ni orang perempuan dia pun tak tahu itu darah haid atau tak. Dia akan tahu itu dia mengalami istihadah kalau darah itu keluar daripada 15 hari, lebih daripada 15 hari. Sebelum keluar daripada 15 hari dia tak tahu tu darah istihadah atau tak kan. Jadi katalah hari ke-12 tu dia tak sembahyang sebab keluar darah. 13 tak sembahyang, 14 tak sembahyang, 15 tak sembahyang. Hari ke-16 baru dia tahu rupanya darah dia tu darah istihadah. Dan 4 hari tadi tu bukannya darah haid, darah istihadah. Dia wajib sembahyang. Dia tak sembahyang, dia wajib qada 4 hari ni. Ini perbincangan haid dan nifas tuan-tuan. Balik ni kan tuan-tuan cuba tanya isteri dan anak-anak macam mana kefahaman dia tuan-tuan. Yang masyarakat kita kurang mengambil berat bab-bab ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata sepatutnya antara subjek yang kita kena tekankan selain daripada pendidikan Islam itu, kena ada satu kelas khusus untuk anak-anak perempuan ini. Satu pendidikan namanya pendidikan mengenalkan mereka tentang haid dan nifas itu. Tapi ini yang kurang kita ambil berat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kitalah mak ayah, kitalah suami yang kena ambil berat, ambil tanggungjawab itu. Pastikan anak-anak kita yang perempuan, saya Allah Ta'ala takdirkan 2 perempuan tuan-tuan anak saya. Seorang namanya Maryam Arisa, yang kedua Khadijah Anisa. Tanggungjawab seorang ayah wajib fahamkan anak berkaitan dengan haid dan nifas. Sebab dia berkaitan dengan ibadat sembahyang, kewajipan sembahyang. Begitu juga saya kata tadi, dia wajib sembahyang. Dan dalam tempoh istihadah itu, suami boleh untuk bersama dengan isteri dia. Dalam tempoh istihadah, suami boleh bersama dengan isterinya. Sebab darah tu tak disebut darah haid, itu darah istihadah. Walaupun darah keluar, dia boleh bersama. Itu saya kata tadi, kalau lelaki yang tak mengaji darah haid, dia tunggulah isteri dia. Dia kata belum lagi, kata bini dia pun tunggu tuan-tuan. Kalau dah mengaji boleh jawab, apa pula? Ni dah lebih daripada 15 hari kata dia. Jangan nak menipu dan ini istihadah, boleh bersama contohnya lah tuan-tuan. Nak kata ini pentingnya pengajian apa yang disebut sebagai darah haid dan nifas. Kenapa mazhab Syafi'i kata darah yang pekat itu ialah darah haid? Darah yang pekat itu ialah darah haid. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW kata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, Nabi kata darah haid itu ialah darah hitam yang diketahui. Sebab tuan-tuan,
Ada mazhab, umpamanya mazhab Hanafi. Ini saya sebut sedikit. Dalam mazhab Hanafi mengatakan bahawa darah itu tidak membezakan haid dan istihadah itu bukan dengan warna darah. Di sisi mazhab Hanafi, mereka membezakan dari sudut adat kebiasaan. Contohlah, mazhab Syafi'i pun ada pandangan dalam mazhab Syafi'i juga yang begitu. Dalam mazhab Hanafi, contoh, dia memang dah ada kebiasaan 7 hari, kan? Tiba-tiba satu hari itu darah dia keluar lebih daripada 15 hari, ataupun mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi 10 hari, lebih daripada 10 hari. Dalam mazhab Hanafi, dia boleh mengikut adat kebiasaannya. Mana kalau darah dia keluar 7 hari, hari ke-8 keluar lagi, dia boleh untuk mengatakan bahawa oh tak, darah hari yang ke-8 ini bukan lagi darah haid, dia adalah darah istihadah, sebab kebiasaannya hanya 8 hari. Mazhab Syafi'i pun ada. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 kaul. Saya sebut tadi, kalau dia memang tak ada adat kebiasaan, dia pertama kali, ini tak boleh buat apalah, dia baru pertama kali datang haid. Kalau perempuan yang dah pernah ada kebiasaan, dia punya kitaran haid dia tahu haid dia biasanya 7 hari. Katalah satu hari datang lebih daripada 15 hari, ada satu kaul dalam mazhab Syafi'i, dia boleh mengikut adat kebiasaannya. Jadi kalau dia tahu 7 hari, tiba-tiba satu hari tu keluar hari ke-8, 9, dia boleh agak dah 8 dengan 9 ni bukan darah haid, ini darah istihadah. Ini perbincangan dalam bab haid dan nifas. Kemudian kata Nabi, fa idza kana dzalika fa amsiki anis salah. Itu Nabi kata, kalau itu keadaannya, maknanya darah yang keluar itu darah yang hitam pekat, maknanya merah yang warna hitam tadi, merah yang pekat sehingga macam warna hitam. Nabi kata, fa amsiki anis salah, jangan kau sembahyang, haram. Jangan nak buat warak lah, tak boleh ustaz, saya dah biasa sembahyang, haram dalam keadaan haid. Begitu juga kita faham Nabi sebut solat, tapi termasuk juga puasa dan ibadat-ibadat yang lain, termasuk baca Quran dan sebagainya. Kemudian Nabi kata, fa idza kana al-akhar, tapi kalau warnanya bukan warna hitam tadi, fatawaddai, tengok Nabi kata, berwuduklah, wasalli, dan sembahyang. Ini yang ulama kita sebut sebagai istilahnya darah al-istihadah. Dia wajib berwuduk dan dia wajib untuk melakukan sembahyang. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i, hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Nasa'i. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada perbincangan yang panjang tentang riwayat tadi. Sebab tu mazhab Hanafi dia tidak mengikut kepada warna. Mazhab Hanafi dia ikut kepada adat. Itu nanti kita bincang panjang. Saya nak baca hadis yang kedua pada malam ini, tuan-tuan. Wa fi hadithin an Asma binti Abi Umaisin. Daripada hadis yang riwayat yang lain daripada Asma binti Umais. Asma binti Umais ini, tuan-tuan, dia ada kisah yang menarik. Kerana Asma binti Umais ini, dia adalah sahabiat perempuan yang berkahwin dengan 3 orang lelaki daripada kalangan sahabat. Okeylah. Tapi masalahnya, tuan-tuan, 3 lelaki yang dikahwini, yang berkahwin dengan Asma binti Umais ni adalah lelaki-lelaki yang besar dalam kalangan sahabat. Pertama, suami dia yang pertama, beliau berkahwin dengan seorang sahabat namanya Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib? Sepupu kepada Nabi SAW, kan? Dan kita tahu kisah Ja'far ini yang akhirnya wafat semasa perang Mu'tah, peperangan Mu'tah. Putus tangannya, kedua-dua belah tangannya dipotong, kakinya dipotong. Ini Ja'far bin Abi Talib, tuan. Beliau bertempur, beliau general perang ketika itu, memegang panji jihad, dipotong tangannya sebelah kanan, dicapai dengan sebelah kiri. Ini kisah yang cukup menyayatkan hati. Sehingga adalah riwayat menyebut bagaimana Ja'far ini, dalam riwayat kata beliau memiliki sayap dalam syurga, sehingga akhirnya beliau digelar sebagai Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang memiliki sayap. Ini saat hari ini, tuan-tuan, kita dalam saat pertempuran dengan Israel. Walaupun bukanlah kita nak menggalakkan kepada pertempuran dengan Israel, tapi kita orang Islam, tuan-tuan, kita perlu akui bahawa satu saat nanti kita benar-benar yakin, kalaupun bukan waktu kita, tapi satu saat nanti pasti akan berlaku
satu saat namanya pertempuran yang cukup besar, namanya Malhamah Kubra. Jihad itu pasti akan berlaku satu saat nanti, tuan-tuan. Suka atau tidak, bersedia atau tidak, peperangan itu tidak boleh dielakkan. Yang paling penting ialah persediaan kita sebelum laungan jihad itu benar-benar dikeluarkan. Tapi kena betul-betul lah, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan dengar ustaz sebut pasal jihad, asal ada orang ajak jihad, tuan-tuan pergi berjihad. Itu yang ada ISIS dan sebagainya itu. Itu bukan dia, tuan-tuan. Jihad yang kita maksudkan ini ialah jihad yang benar-benar berlaku di akhir zaman nanti, bila turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Al-Imam Mahdi. Itu pasti kita orang beriman yakin ia pasti akan berlaku, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan jangan pula kita berharap, tuan. Ada pula orang, bila Imam Mahdi nak keluar ni, bila Imam Mahdi nak keluar. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebut Imam Mahdi itu dia keluar bila, tuan-tuan? Di saat munculnya Dajjal. Nabi ajar kita supaya kita hari-hari semayang. Semasa tasyahud akhir itu doa apa? Wa na'udzubika min fitnati masihid Dajjal. Kita diajar Nabi doa hari-hari minta jauh daripada fitnah Dajjal. Tiba-tiba hari ini, tuan-tuan, bila nak keluar Imam Mahdi, tak sabar nak keluar Imam Mahdi. Apa benda ni, tuan-tuan? Ini bukan yang diajar oleh agama kita. Kita yakin Imam Mahdi itu akan keluar, dan kita juga diajar untuk senantiasa berlindung daripada fitnah, namanya fitnah Dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Asma binti Abi Umayyah ni, tuan-tuan, dia kahwin dengan 3 orang sahabat. Satu, Ja'far bin Abi Talib. Kedua, tuan-tuan, meninggalnya Ja'far bin Abi Talib, beliau bernikah dengan manusia yang nombor 2 yang paling mulia dalam dunia. Siapa dia? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suami kedua. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, beliau kahwin pula dengan seorang lagi lelaki namanya Ali bin Abi Talib. Siapa Ali bin Abi Talib? Menantu Rasulullah SAW, sepupu Rasulullah SAW. Dan Ali bin Abi Talib ni, dia adalah adik ataupun abang, dia adalah adik kepada suami Asma binti Umayyah yang pertama, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Kira dia mula-mula suami pertama dia abang, suami yang ketiga dia pula ialah adik kepada suami yang pertama. Ini kena faham, tuan-tuan. Maknanya dalam Islam kita, ipar itu walaupun dipanggil istilahnya mahram, kan? Adik ipar, abang ipar kan kita panggil mahram. Tapi mahram tu dia bukan sama dengan mahram yang disebut sebagai mahram mu'abbad. Mahram ada 2, tuan-tuan. Ada satu namanya mahram mu'abbad, sampai bila-bila. Mak mentua kita, pak mentua, sampai bila-bila. Bercerai ke kita, apa pun kita, itu mahram kita. Mak ayah kita, adik-beradik kita, mahram selama-lamanya. Dia ada satu lagi mahram, namanya mahram muaqqat. Mahram yang ada tempoh. Mahram ni mana apa? Kita haram berkahwin dengan perempuan itu, kita haram berkahwin dengan seseorang itu sebab seseorang itu telah berkahwin dengan adik-beradik kita. Ini haram muaqqat. Ada tempoh. Sepanjang tempoh perkahwinan tu kita tak boleh berkahwin. Tapi bila dia berpisah, bercerai, maka kita boleh untuk berkahwin. Tak jadi mahram dah. Sebab itu, walaupun adik ipar, abang ipar itu ialah mahram, tetap, tuan-tuan, kita tak boleh melihat aurat, kita tak boleh bersalaman. Dululah, tuan-tuan, sekarang ni tak tahulah orang ada lagi ke yang tak tahu benda ni, tuan-tuan. Dulu ada kes, dia kata, ustaz, saya baru tahu, ustaz, rupanya adik ipar, abang ipar ni tak boleh tengok aurat. Kami dulu elok je duduk satu rumah, tak pakai tudung, salam apa semua. Ada orang begitu, tuan-tuan. Sebahagian segelintir masyarakat kita tak faham. Sedangkan mahram dengan abang ipar dan adik ipar itu ialah mahram yang sementara. Dia tak sama dengan mahram yang lain. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan berkali-kali. Nabi SAW mengingatkan sahabat, Nabi kata, al-hummu mautun. Abang ipar, adik ipar itu ialah kematian. Maknanya berdua-duaan dengan adik ipar dan abang ipar itu jauh lebih teruk daripada kita berdua-duaan dengan wanita yang ajnabi, dengan lelaki yang ajnabi. Sebab berdua-duaan dengan adik ipar itu kesannya, sebab dia adalah orang yang duduk serumah, tuan-tuan. Adik ipar, abang ipar ni kita selalu rapat apa semua. Dia lebih-lebih berbahaya berbanding dengan
perempuan yang kita tak kenali. Sebab tu yang orang buat cerita orang Indonesia lah. Tapi jangan tengoklah tuan-tuan tak apa-apa cerita Tapi nak cerita ada kes dan banyak kes yang berlaku bang ipar dengan adik ipar ni yang akhirnya melakukan benda-benda yang tak sepatutnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Asma binti Umais dia kata walitajlis fi mirkanin fa idza ra'aita sufratan fawqa al-ma' faltaghtasil lidh-dhuhri wal 'asri ghuslan wahidan wa taghtasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan wa tatawadda fi ma baina dhalik. Diriwayatkan daripada Asma binti Umais kata Nabi SAW duduk ia di dalam bekas air yang besar. Maka apabila nampak ia akan darah kuning di atas air, maka hendaklah ia mandi kerana sembahyang zuhur dan asar akan mandi yang satu. Dan mandi ia kerana sembahyang bagi maghrib dan isya akan satu mandi. Dan mandi ia kerana sembahyang subuh akan mandi yang satu. Dan diambil air sembahyang ia pada barang yang antara yang demikian itu. Tuan-tuan, ini satu lagi riwayat menyebut tentang nak menunjukkan bahawa dalam mazhab hujah dalil mazhab kita mazhab Syafi'i nak membezakan darah haid dan darah istihadah itu ialah dengan melihat kepada warna. Cuma dalam mazhab Syafi'i nanti dia ada perbincangan pula tu yang ada 7 keadaan. Katakanlah dia tak boleh nak bezakan warna dia. Dia tak tahu warna dia lebih kurang je kata dia. Ketika itu nanti baru dia akan pindah pula kepada adat. Pindah pula adalah step-stepnya tu ada perbincangan yang panjang tentang isu ini. Secara asalnya mazhab Syafi'i melihat kepada warna berdasarkan hadis ini. Nabi SAW perintahkan supaya seorang itu dia duduk, orang perempuan tu duduk dalam satu bekas. Bila dia nampak warna kuning yang naik di atas permukaan air itu, maka Nabi SAW kata faltaghtasil, maknanya dia dah berada dalam tempoh istihadah. Jadi apa dia kena buat? Dia kena semayang. Cuma nak semayang, Nabi perintahkan dia mandi. Bila nak sembahyang zuhur dan asar, sekali mandi, kata Nabi. Soalan bukan jamak ni, tapi nak kata mandi tu, sekali mandi boleh sembahyang zuhur dan asar. Bila nak masuk maghrib dengan isyak, kena mandi lagi sekali. Kemudian masuk waktu subuh. Subuh tak adalah gandengan kan, dia satu je. Nak subuh pun sembahyang, mandi satu kali lagi. Dan para ulama kita sepakat, majoriti para ulama mengatakan bahawa mandi ini hukumnya hanyalah sunat, dituntut sahaja, bukan wajib. Yang wajibnya ialah dia perlu berwuduk bila masuknya waktu. Tapi mandi ini hukumnya adalah sunat. Wa tatawadda fi ma baina dzalik, dan hendaklah dia berwuduk di antaranya. Wuduk tu mestilah. Wuduk itu, sebab itu dalam mazhab Syafi'i kata setiap kali sembahyang mesti dengan wuduk yang baharu. Cuma adalah beberapa pengecualian tuan-tuan. Contohnya muzakarah haji peringkat kebangsaan telah memutuskan, contohnya dalam tempoh waktu haji kan, saudara kita yang pergi ke haji baru ni, kita faham tentang keadaan haji ni orang sangat-sangat ramai. Katalah kita mengalami istiadah, dalam nak masuk tandas tu kena beratur, takkanlah setiap kali nak sembahyang kena pergi tandas. Ini kan menyukarkan. Sebab itu dalam keadaan tertentu kita boleh ambil pandangan mazhab yang lain. Dan mazhab kita juga tuan-tuan, nanti kita bincang, mazhab kita juga sebahagian ulama-ulama mazhab Syafi'i mencadangkan untuk kita memilih mengambil mazhab yang lebih ringan sedikit, umpamanya mazhab Maliki. Ini mudah sikitlah dalam bab istihadah. Ala kulli hal, kita tetap kena belajar juga dahulu yang mazhab kita mazhab Syafi'i nanti ni. Cuma dalam keadaan-keadaan yang sukar nanti kita boleh mengambil pandangan mazhab yang lain, terutamanya pandangan mazhab Maliki. Dah azan ke Ustaz? 1 minit, 2 minit lagi. Cuma tuan-tuan, masalah kita kadang-kadang, betul kami pernah ditegur tuan-tuan. Ada seorang mufti, bolehlah istilah mufti Yaman, sebab luar negara ni payah tuan-tuan. Ada orang kata, seorang tu dia kata ni mufti India. Kita tanya orang lain pula, betul ke dia mufti India? Dia kata bila masuk dia mufti India, kata dia. Seorang mengaku mufti Kanada. Kita tanya orang lain, bila lah dia jadi mufti Kanada? Ni masalah di luar negara tuan-tuan. Kecuali lah macam Darul Ifta' Mesir, dia ada, memang ada seorang mufti. Jordan dia ada seorang mufti. Kebanyakannya terutama negara barat ni dia tak ada mufti.
Muftinya mufti lantikan sama-sama dia. Kami pernah ada wakil daripada Darul Mustafa, Habib Omar. Dia telah bina satu institut macam institut fatwa lah, dia sendiri. Nak kata Yaman bukanlah, dia sendiri. Habib Omar punya institut fatwa. Dia ada letak seorang wakil. Wakil ni datang bertemu dengan kami. Antara soalan yang kami tanya ketika itu ialah, betul ke dalam mazhab Hanafi boleh tak kita di Malaysia mengambil pandangan mazhab Hanafi? Sebab mazhab Hanafi ni dia lebih ringan sedikit. Mazhab Hanafi dia benarkan untuk kita bermuamalat dengan orang yang menjual arak dan menjual babi. Mazhab Hanafi. Memang negara kita memerlukan pandangan itu tuan-tuan, sebab macam saya sebut isu peniaga Grab. Susah tuan-tuan kalau kita nak kata tak, jangan bawa haram, bawa arak, haram bawa babi. Dia tak semudah yang kita sebut. Kita memanglah kita tak terlibat dengan Grab tu, tapi orang yang terlibat dengan Grab tu tak mudah. Bila dia tolak permintaan itu, dia akan dikenakan penalti dan sebagainya. Cuma tuan-tuan saya nak sebut ialah apa yang kata wakil tersebut. Dia kata kalau kita rujuk kepada orang mazhab Hanafi, orang mazhab Hanafi pun tak mengaku tu pandangan mazhab dia. Kita memandai-mandai kata tuan-tuan. Yang saya nak sebut maknanya, walaupun kita dalam setengah keadaan, bukan sentiasa ni masalah sebagian ustaz kita dia ajar pula masyarakat kita, boleh pegang isteri kata dia. Baru-baru ni tuan-tuan, dia letakkan Facebook, boleh pegang isteri tak batal wudu tu. Ini tak diajar kita tuan-tuan. Bukan itu yang saya ajar. Bukan itu yang para ulama kita ajar. Yang kita sebut ini ialah dalam keadaan yang sukar. Itu berbeza. Cuma maknanya walaupun kita boleh mengambil pandangan mazhab lain, tapi kita kena fahami betul-betul apakah syarat dan rukun mazhab yang lain tu. Takut-takut kita kata kita ikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki pun kata itu kan mazhab kita, mazhab tak siapa orang ikut kata dia tuan-tuan. Sebab itu penting kita memahami betul-betul isu-isu berkaitan dengan mazhab dan fiqh Islam yang sangat-sangat luas ini. Saya mohon maaf salah kata, salah bicara. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.